Kenapa kalau menyanyi wajib buka mulut? Yang pertama, kalau kita buka mulut, kita akan dapat resonance yang optimum. Ruang vokal yang terbuka, menghasilkan bunyi yang kuat dan juga jelas. Kedua, kalau buka mulut ni dah tentulah artikulasi you akan jelas. Setiap sebutan yang you all sebut tu, contohnya dalam satu perkataan tu ada suku kata. Semua tu akan sangat-sangat jelas. Yang ketiga pula, bila kita buka mulut dengan betul, akan kurang tekanan larynx untuk mengelakkan daripada kelak ketegangan dan keletihan pita suara kita. Buka mulut ni juga boleh meningkatkan kualiti timbre anda. So you akan ada appreciation terhadap nada suara you. Bunyi dia akan lebih bulat dan nyata. Yang terakhir pula, ekspresi artistik untuk membantu penyampaian emosi dan komunikasi persembahan. So kalau jelas kan orang faham apa benda yang you bagi tahu dalam cerita nyanyian you. Kalau you tutup mulut, macam mana orang nak faham? So kalau nyanyi, kenalah buka Mulut. Take note.